Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni. Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Senaraimain koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Boleh lah tengok. Nak beli tu boleh lah beli. Untuk kali ni saya ada smartwatch daripada brand Gojodog. Dia bukan sahaja jam tangan tau, tapi dia juga jam pintar. Dia menggunakan sambungan Bluetooth 5.2. Kita boleh connect ke kita punya smartphone. Dia juga ada motion sensor ataupun sensor pergerakan. Untuk yang suka bersukan, yang suka berjalan, berjoging ke, tak kisahlah suka outdoor ataupun indoor, ataupun suka lasak, boleh guna jam yang macam ni. Kita boleh track ataupun kita boleh jejak kita punya statistik pergerakan kita tu lah. Kita boleh dapatkan data ataupun maklumat-maklumat, info-info yang ada daripada jam ni. Dia juga ada aplikasi di dalam smartphone tau. Jadi mudahlah kita nak connectkan ke kita punya smartphone. Dia menggunakan Bluetooth 5.2. Untuk warna yang saya ada ni warna hijau. Dia ada lagi warna yang lain tau. Warna hitam, warna pink, warna silver. Jadi boleh pilih warna. Untuk bahagian tali dia ada tali getah. Skrin jam ni dia menggunakan touchscreen. Boleh ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Jadi mudahlah kita nak tengok. Yang nak tengok ramalan cuaca pun boleh. Nak jawab panggilan pun boleh. Nak message pun boleh. Ataupun nak buat kamera shutter pun boleh. Kita nak selfie ramai-ramai ataupun nak tangkap gambar guna tripod kita dengan kita punya kamera. Kita boleh connect dengan kita punya Bluetooth. Lepas tu kita boleh buat kamera shutter ataupun nak record video, nak ambil gambar. Jadi mudahlah untuk menggunakan jam macam ni. Dia boleh check kadar degupan jantung kita. Dia juga boleh check kadar tekanan darah kita. Jadi mudahlah kita nak tahu berapa kita punya tekanan darah ataupun kita punya kadar degupan jantung kita tu kan. Jadi boleh guna jam yang macam ni. Kat bawah jam ni dia ada sensor tau. Jadi dia boleh track lah kita punya kadar degupan jantung, kadar pergerakan kita. Kita boleh sambungkan dengan aplikasi yang dia ada. Jadi mudahlah kita untuk tahu kan, dapatkan lebih maklumat kan. Dalam kotak dia dapat sekali dengan kabel pengecasan ya. Kita boleh cas smartwatch ni. Dapat sekali dengan user manual lah. Smartwatch ni bukan sekadar jam. Dia lebih daripada sekadar jam lah. Warna pun boleh pilih. Boleh sambungan dengan Bluetooth 5.2. Nak beli jam macam ni, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share-share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.